Sekarang kita dah campur tanah kan. Dia punya formula 1 bahagian peat moss, 2 bahagian coco peat, setengah bahagian perlite, setengah bahagian vermiculite. So kita dah campur, kita dah adunkan benda ni. So sekarang kita pakai seedling tray kita lah. Bekas untuk kita tanam biji benih ni. Saya suka pakai yang besar sikit. Ada yang kecil-kecil sikit, tapi saya rasa yang kecil-kecil sikit tu memang senang nak kering. So benda ni besar sikit dan dia akan hasilkan anak pokok yang kuat. Benda tu senang je. Kita ambil ni. Kita masukkan. So bagi penuh kita nak satu basic punya berbola akar yang kuat dan terus kita boleh masukkan dalam kita punya kebun lah. So dia besar, dia tak halus sangat. So bila kita keluarkan, kita ada lah satu medium yang cantik lah. Kita taruh air sikit lah. Kita lembapkan tanah ni supaya biji yang kita tanam dalam ni, dia takkan kering lah. So memang harus kita lembapkan lah. Kita tanam dalam tray-tray besar ni, kita letak seedling tray ni dalam tray besar ni dan kita taruh air dalam tray ni. So air tu meresap dari bawah. So bila anak pokok tu kecil-kecil tu, kalau kita taruh air atas dia mungkin akan ada trauma sikit lah. Yang kita pakai ni air hujan lah yang kita dapat daripada bila hari hujan kita ada tadahan air lah. So kita jarang pakai air pipe biasa lah. Kita suka pakai air hujan lah. Apa yang kita letak bila anak pokok tu dah besar sikit, kita letak seaweed tau. Rumpai laut. Rumpai laut ni memang mempunyai banyak nutrien micronutrien. Dia bukan NPK saja. Bila kita pakai rumpai laut ni memang dia ada semua trace elemen yang penting untuk anak-anak pokok ni lah. Itu pun kita pakai sikit saja.